Tahu tak, baru-baru ini dengan segala konflik peperangan dan apa yang berlaku di Amerika Syarikat, suasana di Washington DC dan markas Pentagon menjadi semakin tegang apabila spekulasi mengenai ancaman dari luar angkasa bukan lagi sekadar skrip filem Hollywood. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Kerajaan Amerika Syarikat melalui Pejabat Resolusi Anomali Seluruh Domen AARO telah mendedahkan ratusan dokumen mengenai fenomena anomali yang tidak dikenali. Pihak tentera dilaporkan telah mula menyusun strategi pertahanan global yang dikenali sebagai Interstellar Defense Initiative. Ia merupakan langkah berjaga-jaga sekiranya kehadiran makhluk asing ini bertukar menjadi agresif. Ketakutan terhadap pencerobohan ini semakin memuncak apabila beberapa siri objek misteri dikesan memasuki ruang udara ruang angkasa bumi dengan corak penerbangan yang tersusun. Mereka seolah-olah sedang melakukan pemetaan terhadap pangkalan tentera utama di dunia. White House dalam beberapa kenyataan tertutup kepada sekutu NATO telah membincangkan protokol tindak balas kecemasan yang melibatkan penggunaan senjata laser tenaga tinggi dan satelit pengesan jarak jauh. Rakyat mula mempersoalkan sama ada bajet ketenteraan yang melonjak naik pada tahun ini sebenarnya digunakan untuk membina perisai planet yang selama ini hanya dianggap sebagai teori konspirasi. Sehingga kini pihak NASA dan Jabatan Pertahanan masih mengekalkan nada yang berhati-hati. Namun pembinaan pusat operasi bawah tanah yang diperkukuh di kawasan gurun Nevada menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Pakar strategi geopolitik berpendapat bahawa ancaman alien invasion ini mungkin digunakan sebagai pemacu untuk menyatukan kuasa-kuasa besar di dunia di bawah satu perintah tentera global. Suasana ketidakpastian ini membuatkan ramai orang mula menyimpan bekalan kecemasan dan mengkaji semula setiap titik cahaya yang muncul di langit setiap malam. Mereka bimbang jika ia adalah permulaan pada fasa baru dalam sejarah tamadun manusia. Ramai juga yang menyangka Amerika Syarikat sedang bertungku lumus membina senjata untuk melawan makhluk asing yang datang dari planet jauh. Namun, terdapat beberapa perkara yang mengejutkan dan mula dibocorkan oleh pemberi maklumat dalaman atau whistleblowers pada tahun 2026 yang mendedahkan sesuatu yang jauh lebih licik. Strategi alien invasion yang dirancang sebenarnya berkemungkinan besar adalah sebuah projek hologram gergasi yang dikenali sebagai projek Bluebeam yang telah dinaik taraf dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Tujuannya bukanlah untuk melawan makhluk asing yang sebenar, tetapi untuk mencipta simulasi pencerobohan palsu yang sangat realistik di langit seluruh dunia menggunakan laser satelit dan gelombang bunyi frekuensi yang rendah. Dengan mencipta musuh dari angkasa lepas, kerajaan mampu mengisytiharkan undang-undang tentera global dan menghapuskan kedaulatan negara-negara kecil demi keselamatan di dunia. Ia membuktikan bahawa ancaman terbesar